Hey, what's up guys? Tengah tengok jam ke tu? Sabar. Kita ada 2 air special yang korang boleh buat hari ni untuk buka puasa ataupun boleh buat untuk open house raya nanti. Dah kena start plan daripada sekarang lah. Okay, first kita nak buat tembikai rose sparkling. Yang ni sangatlah senang. Korang ambil tembikai fresh, potong cube. Potong cube cantik macam ni. Lepas tu hiriskan 5 kasturi dan also buah lychee. And kita perlukan sangkuit campuran rose lychee. Yang mana belum pernah try, pergi supermarket ambil yang ni. Yang ni favourite KA. Rasa rose lychee tu very strong, very sedap. Campur dengan air biasa pun dah cukup. Tapi yang ni kita nak special, kita campurkan air sparkling, lagi fizzy rasa dia lah. Lepas tu korang masukkan hirisan tembikai kita letak tadi, masukkan lychee, nata di koko, lepas tu masukkan 5 kasturi, daun pudina. Itu saja. Kacau-kacau. Nak senang, dia boleh serve dalam mangkuk. So bila tetamu datang nanti macam rumah ni hidang apa ada mangkuk, boleh serve dalam tu. Sangatlah praktikal. Sebab apa, kita banyak topping kat dalam, so lagi senang dia orang scoop dengan sudu, boleh kunyah. Trust me, rasa dia sangat sedap, refreshing, masa-masa manis, rasa rose lychee. Kena try. Sedap. Okay, next kita nak buat watermelon orange cooler. Yang ni rasa dia lagi macam-macam lah. Sangat senang. Korang hiriskan buah orange. Yang ni kita akan buat topping nanti. Lepas tu korang ambil buah tembikai, kita akan blend dengan air sikit dan masukkan air kosong ataupun air sparkling yang guna tadi pun boleh juga. Korang akan dapat tekstur yang slushy ice blended macam ni lah. Cantik tekstur. Okay, lepas tu masukkan ais and kita perlukan sangkuit orange. Yang ni original flavor. Kalau pergi raya, open house, setiap rumah hidangkan air sangkuit ni memang sangat-sangat popular di hari raya. So why not kita bagi twist sikit. Korang letak dalam jar and masukkan juga sikit sangkuit campuran rose lychee tadi. Baru kita tuangkan watermelon slushy yang kita blend tadi. Nampak tak dia punya tekstur? Sangat mengiurkan. Letakkan hirisan orange kita potong awal-awal tu. Itu saja. Sangat senang. And korang boleh nampak colour dia sangat-sangat terang, vibrant tu. Rasa orange dia and tembikai dia very well blended together. Yang ni lagi unik. Dia rasa orange dia quite strong, tapi kita campur dengan tembikai semua. Sangat sedap untuk buat open house raya nanti. Okay, selamat berbuka dan selamat hari raya.